Bawa nenek shopping petang-petang. Lepas asar ajak nenek shopping keripik dekat Parui. First time Nana datang sini. Kita angkut sekali nenek dengan mama. Like that. Kita nak beli makanan ready to eat. Cuti sekolah nanti nak jalan-jalan. Siap-siap borong makanan ready to eat dekat sini. Okay, sambal tu ni. Tak ada pizza. Satu shopping singgah Tesco pula. Nenek berkenan pula dekat jubah hitam. Dah bayar, kita grocery shopping pula kat atas. Ada blackcurrant. Seluar kodoy Nana dengan Mirul ni tak sampai RM20 pun. Singgah beli pin untuk nenek je. Layan mama beli kasut baru pula. Semua dah kelaparan, jom kita balik. Untuk dinner kita grab Nando's je. Okey lah gang, bye.